Film animasi Indonesia, Jumbo, berhasil mengalahkan animasi Malaysia dan menjadi film animasi terlaris sepanjang masa di Asia Tenggara. Ceritanya yang menyentuh dan animasinya yang berkualitas tinggi membuat Jumbo memikat hati penonton dari berbagai kalangan. Kesuksesan ini membuat warga Malaysia ikut membahas dan membandingkan dengan animasi lokal mereka yang mulai terasa tersaingi. Dominasi animasi Malaysia yang selama ini tak tergoyahkan, kini mendapat lawan serius dari karya anak bangsa. Guys, betul ke Indonesia dah keluarkan satu animasi level international dan lebih hebat daripada Upin Ipin dan juga Boboiboy? Boleh percaya ke ni? Tapi sebelum tu guys, kalau korang suka dengan konten Eja Ali ke, Boboiboy ke ataupun animasi Malaysia, korang boleh follow Faiz di Studio. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. So guys, kalau korang nak tahu, baru-baru ni dekat Indonesia baru je keluarkan satu movie animasi terbaru dan ramai influencer-influencer yang dah tengok movie tu, diorang cakap movie ni memang merupakan animasi yang terbaik kat sana lah. Animation movie tu level international lah, dan cerita tu juga lagi best daripada animasi Malaysia, iaitu Upin Ipin dengan yang lain. So movie animasi tu adalah Jumbo. Secara jujur aku tak pernah layan lagi cerita tu sebabnya movie Jumbo tu tak keluar lagi dekat Malaysia, dan aku sendiri tak sure cerita tu akan keluar dekat Malaysia ataupun tidak. Tapi persoalannya, betul ke cerita Jumbo ni gempak sangat sampaikan ada orang Indonesia cakap cerita ni lagi better daripada Upin Ipin lah, Boboiboy dengan yang lain? So, secara sinopsis, Jumbo ni mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang bernama Don, baru je berusia 10 tahun. Dia dibesarkan oleh nenek dia, tapi malangnya Don selalu sangat mengejek dengan budak-budak nakal. Diorang panggil Don sebagai Jumbo. Mungkin disebabkan badan Don ni besar ataupun gemuk. Nah, dijadikan cerita, Don ni dia nak buktikanlah diri dia ni bukanlah sekadar budak gemuk semata je kan. Jadi Don pun plan dia nak join lah sebuah pertunjukan panggung berdasarkan cerita dalam buku dongeng peninggalan arwah mak ayah dia. Tapi malangnya buku dongeng peninggalan mak ayah dia kena curi oleh budak-budak nakal, dan semuanya berubah selepas Don bertemu dengan seorang gadis misteri dari dunia yang lain sedang mencari orang tua dia, iaitu Mary. So, lepas dia Don dah jumpa dengan Mary, start je dari situlah bermulanya journey Don bersama negara rakan dia dalam perjalanan Don yang penuh adventure. Ada magic lah, lepas tu keberanian, persahabatan dan macam-macam lagi. Jujurnya aku pun tak tahulah cerita Jumbo ni memang betul-betul best ke tak kan. Tapi bila aku tengok reaction influencer ataupun orang yang dah layan movie ni, bukan main lagi, menangis lah, excited lah, semua macam-macam lah reaksi diorang kan. Tapi berdasarkan sinopsis, aku percayalah kalau memang betul cerita untuk Jumbo ni confirm ada part sedih-sedih dekat ujung movie. Dan kalau tak silap, movie animasi Jumbo ni juga melibatkan seramai lebih dari 400 kreator Indonesia dalam proses production, dan voice actor yang terlibat dalam movie ni pun bukannya besya-besya tau. Ariel Noah ada sebagai ayah Don, Bunga Cinta Lestari pun turut terlibat sebagai mak Don. Tapi secara jujur, aku harap sangat movie Jumbo ni akan keluar dekat Malaysia juga, sebab aku percaya cerita ni memang sesuai sangat untuk kita bawa anak-anak ke adik-adik pergi layan cerita ni. Serius, aku agak excited jugalah nak layan cerita Jumbo ni. Kalau kita tengok dalam trailer pun aku agak impress jugalah. So, kepada warga-warga Indonesia yang dah layan movie Jumbo ni, cuba korang komen sikit, memang betul ke cerita Jumbo ni memang best sangat, dan apa yang best dalam cerita Jumbo ni? Komen dekat bawah. Jumbo. Upin Ipin bakal dilupakan di Indonesia. Indonesia telah rilis satu filem animasi lokal buatan diorang sendiri, iaitu Jumbo. Apa yang hype sangat pasal Jumbo ni? Jom check it out. So, semenjak daripada first Upin Ipin rilis 2007, dan then dia terus rilis dekat Indonesia, dia dah menjadi sebahagian daripada childhood kanak-kanak di Indonesia, lah. Indonesia dia dah start develop dia orang punya own animation, which is di Cuki dah silap baru-baru ni. Paling latest kita ada Jumbo, dan sampai sekarang dia orang dah kutip lebih 400 atau 500 penonton dalam masa 3 hingga 4 hari. Satu benda yang agak laju juga lah untuk kutipan filem di Indonesia. So kalau kita nak bandingkan dari segi kualiti animation, kalau tengok daripada trailer, Jumbo ni nampak lebih detail, tapi tak bermaksud Malaysia tak bagus. Aku sedang lebih bagus, tapi bagus maybe sebab tahun rilis Jumbo lah pada tahun 2020, so kita boleh nampak sikit detail dalam animation tu. Sebab difahamkan filem ni kerjakan dalam masa 5 tahun. Orang yang terlibat untuk buat animation ni lebih daripada 400 orang. Walaupun 5 tahun tu masa yang singkat, tapi dengan teamwork diorang berjaya boleh pula buat animation yang sedetail ini. Kalau korang follow Indonesia punya local movie film Jumbo
besar-besaran lah. Even movie reviewer, content creator, semua all out untuk promosikan filem ni. Kalau filem Jumbo ni bukan sekadar filem. Jumbo ni macam something yang diorang banggakan dan something yang diorang tunggu-tunggu dari dulu. Dan sampai sekarang aku tengok setiap hari diorang akan post everything. Bukan official social media aja yang post, keep pushing this movie. Even sampai hari ni tak mustahil kalau filem ni boleh dapat 1 juta penonton by this week. Tengok dalam sehari dua ni memang gila. Even kawan-kawan aku yang daripada Indonesia pun aku tengok keep on posting, keep on suruh tengok. Ada yang dah tengok 2-3 kali. Memang something yang different lah daripada scene local movie Indonesia. Yang korang rasa adakah kanak-kanak di Indonesia masih menonton Upin Ipin selepas Jumbo ni? Aku rasa akan masih, sebab Jumbo ni dia bukan dalam bentuk series, dia lebih kepada bentuk movie, right? Tapi kalau in future sebenda ni boleh mendapat sambutan, maybe Jumbo akan pergi buat dalam bentuk yang lain, which is series atau musical. Jumbo ni pun basically filem dia ada a bit elemen musical dalam filem. Kalau Jumbo ni dah start masuk series atau ada musical theatre sendiri, mungkin Upin Ipin boleh slow perlahan-lahan. Market Upin Ipin dekat Indonesia ni bukan akan macam terus hilang. Dia akan ada competition lah, competition yang sihat lah dari segi perfilman dan industri animation. So apa-apa pun kita support industri filem, tak kisahlah Malaysia ke Indonesia ke, kita support kerja keras orang yang buat filem, yang buat animation. Sebab nak buat ni bukan senang kan. So pada rakan-rakan dekat Indonesia, korang jangan lupa untuk tonton Jumbo, ada dekat beragam sekarang. So kita support industri animation supaya kita sama-sama boleh berkembang. Dan maybe satu hari nanti Upin Ipin dengan Jumbo boleh collab, sebab dulu watak waktu kecil kan. Why not, right? Okay, ciao, bye. Jumbo menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan animasi kelas dunia yang bukan hanya laris, tapi juga dihargai karena kualitas dan nilai ceritanya. Alah Indonesia, baru buat Jumbo, setara Pixar lah apalah kan. The best animation lah. Over proud. Cacah baiklah kat situ. Itu memang satu benda yang patut diraihkan. Satu benda yang patut dibanggakan. Kita pun pernah melalui fasa tu. Tu masa geng Upin Ipin, bola kampung, masa kita ada seafood, kita pun proud dengan benda tu kan. Jangan disebabkan kita lebih awal sikit, kita rasa kita bagus. Kita just raikan, support each other. Sebab bagi akulah, kita punya pencabar utama, musuh kita bukannya Indonesia, China, bukan. Tu Hollywood tu. Tapi nak doktrin, elemen-elemen woke kat dalam dia punya animasi kan, selesa sangat. So, kita patut bersama bagi tamparan dekat diorang. Sebelah-sebelah pun kita nak gaduh kan, tak syok lah. Okay? Tengok macam mana Niza tu sebanyak boleh bagi tamparan kat diorang. Kita pun kena together, support, bagi sikit impact kat diorang. Itu pun betul. Pesaing sehat pada V Cinema Semeti Production. Tahniah atas penghasilan animasi Jumbo. Moga masuk Malaysia lah. Kita tengok sama-sama ya. Kita sama-sama bangun dengan industri animasi dekat kita punya serumpun kita ni. Mana follower saya orang Indonesia cuma komen sikit yang dah tengok cerita ni, best ke tak? So, terima kasih. So, macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang? Indonesia, aduh, secara jujur lah, ni channel Tok Ayah Saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu, jealous juga kan. Sebab semua mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai. Jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab ada competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini yang mungkin setahun sekali baru cerita action. So, persaingan sihat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah. Aku dengar cakap orang kata kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam ada gap dia, lain dia punya cara macam pelakon filem dia tak pelakon. Dia rasanya persepsi dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron, dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang start berpindah ke sinetron. Tapi ada je yang crossover bang, ada yang crossover, cuma jarang lah. Kalau sinetron ke sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga. Semua
nampak jugalah kalau kita jumpa dengan pelakon ni, oh dia pelakon filem, jumpa pelakon ni, oh dia ni pelakon sinetron. Adalah dia punya cap label tu nampak lah. Tapi